Kalau korang suka cerita seram, dengar sini betul-betul. Ada benda pelik jadi kat bawah tanah. Confirm korang tak pernah dengar cerita ni. Okey, bayangkan ni. Korang dengan kawan-kawan tengah jelajah lorong bawah tanah. Terowong lama tu yang semua orang cabar suruh pergi. Gelap gelita. Tiap langkah bergema. Tiba-tiba, bam! Korang dengar? Tapak kaki laju. Macam ada orang pecut betul-betul belakang korang. Tapi bila korang pusing, senyap. Cuma dengar nafas korang sendiri yang tercungap-cungap dengan jantung berdegup kencang. Orang tempatan bersumpah tempat tu berhantu. Ada yang kata tu hantu pelari yang tak sempat keluar. Ada pula yang fikir tu cuma perasaan korang je. Tapi, tiap kali ada orang turun sana, cerita sama. Bunyi larian pelik tu, asyik mengejar, tapi tak pernah dapat. Korang berani tak nak turun sana? Atau korang kecut perut bila dengar je tapak kaki hantu tu? Drop jawapan korang kat bawah. Kalau korang cukup berani.